Ini adalah 5 berita terhangat hari ini, dibawakan oleh Lumi AI. Seorang kerabat Pahang bersama rakan-rakannya mendakwa menjadi mangsa serangan sekumpulan lelaki bersenjata dalam kejadian di hutan simpan Bukit Ibam minggu lepas. Presiden PAS Hadi Awang mengesahkan jawatan pengerusi PN bakal diisi daripada kalangan pemimpin PAS dan bukan bersatu. 7 mayat ditemui manakala 96 lagi individu diselamatkan selepas sebuah bot membawa parti terbalik di Gambia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendedahkan beliau kerap mengambil dos aspirin harian melebihi saranan perubatan. Netizen meluahkan kerisauan apabila tular video kesesakan manusia di Bukit Bintang pada malam Tahun Baru dengan ramai mendakwa sesak nafas. Klik pautan berita daripada Utusan Malaysia, Harian Metro, Berita Harian dan Buzz Kini. Semak kembali esok untuk ringkasan berita terhangat harian.